So hari tu kita dah cerita pasal kelemahan. Hari ini kita nak cerita pasal kelebihan. Kelebihan motor ni. Kelebihan dia tak banyak lah nak kena servis. Oh, macam skuter lain ada CVT kan. Tak CVT tak payah nak servis. Dia dah cat lah skuter bang. Dah cat. Cat baru. Kena jaga tayar, brake pad, minyak brake, lagi apa? Itu lah kot. Ada lagi ke? Tu penjagaan dia tak banyak. Dia punya kelebihan lagi banyak pada kelemahan. Saya ambil gambar je lah sikit. Dah cat lah. Gambar sikit. Lagi nak borak pasal apa lah. Tak ada idea lah. Dah naik motor tak ada idea. Dekat rumah banyak idea. So ada yang tanya motor ni okey tak? Bagi saya motor ni okey je. Kalau buat untuk motor kedua kan. Kalau untuk hari nak menghadap motor ni tak ada lah. Saya tu kena naik stage. Kalau tak naik stage memang tak laju. Tu tak banyak tu. Banyak tak sika. Sebab dia kosong tau. Jadi penuh lah sika kat situ. Silver ni colour dia bagi saya, colour dia bosan sikit. Buat dia kosong tau. Tu lah. Bawah matahari nampak lawa lah. Oh, tak ada apa nak borak. Z800 ke Z900. So siapa yang nak beli tu boleh je beli. Jalan taman. Jadi kalau nak pergi kerja dalam 20 kilo boleh je. Tak ada masalah pun. Tapi kalau dah 50 kilo 40 kilo tak payah kot. Ambil motor lain lah. Banyak je brand lain. Bukan brand ni satu. Ni brand idea kan. Ada lagi apa, Sepelak, Boxy. Masing-masing ada dia punya kesemuan. Yang ni bateri melekat, bateri tanam orang cakap. Ada bateri yang boleh cabut. Tu untuk duduk kat rumah flat, apartment ke apa kan. Sesuai untuk ambil motor brand-brand macam Boxy yang bateri yang boleh cabut. So baru ni ada apa yang dia nak buat untuk stesen bateri. Tu pun kelebihan juga. Kiranya korang apa, nak charge di situ tak perlu nak charge, pergi ke stesen tu untuk tukar bateri saja. Tu betul-betul jimat masa. Tak ada nak menunggu kan. Kalau charge sampai 3-4 jam nak menunggu lama. Ni pergi stesen dia, tukar bateri, jalan. Tapi kat Melaka ni tak banyak lagi lah rasanya. Rasa belah-belah KL ada kot. Brand apa yang Melaka punya brand? Saya tak ingat lah brand tu. Brand yang tu dia buat tu. Macam tu bagus. Tapi tak tahu ada sewa bateri ke apa. Tu saya tak tahu. Dia mesti ada apa, sewa bateri kan untuk bayar bulan ke apa. Macam tu lah.
Takkan free-free kan. Mana ada. Takkan dapat lah free. Oh, lagi dah buat apa lah. Tadi banyak idea tau. Sebelum keluar banyak idea. Bila dah keluar, dah atas motor, dah tak ada idea. Apa-apa kalau kau nak tanya, kau boleh komen kat bawah. Komen kat bawah. Nanti kalau rajin, saya buat konten lagi. Ini konten saya saja je. So, untuk berapa bulan? 15 bulan ke 16 bulan akan ada event EV Rider. So, siapa-siapa yang nak join, boleh join dengan boleh contact JJR Motor. Boleh contact JJR Motor untuk event Rider EV. Tu ada lucky draw semua. Nanggal. Right. Okay, bye.